Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akmal binti Abdul Rashid bersama-sama Profesor Madya Dr. Muhammad Izwan Mahmud dan Profesor Madya Dr. Ku Suhaila Ku Johari pada hari ini akan membentangkan kajian bertajuk Teori dan Model Kematangan Kerjaya, Perspektif Pelajar Pra-Universiti dalam Pembangunan Kerjaya. Pembentangan akan merangkumi beberapa bahagian utama iaitu latar belakang, pernyataan masalah, objektif kajian, metodologi yang digunakan, dapatan dan perbincangan, limitasi dan cadangan, serta kesimpulan. Setiap bahagian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tujuan kajian dan hasil yang diperolehi. Pelajar pra-universiti berada pada fasa yang sangat penting dalam perjalanan pendidikan mereka iaitu peralihan ke pendidikan tinggi atau dunia pekerjaan. Malangnya, ramai pelajar masih kekurangan kesedaran diri, maklumat kerjaya dan kejelasan dalam membuat keputusan kerjaya mereka. Keadaan ini menyebabkan mereka menghadapi ketidakpastian dalam pemilihan kerjaya yang sesuai dengan diri mereka. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk meneroka bagaimana konsep kematangan kerjaya dapat membantu pelajar pra-universiti dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Objektif kajian ini adalah yang pertama, untuk meneroka konsep kematangan kerjaya dalam kalangan pelajar pra-universiti. Yang kedua, untuk membincangkan peranan teori super dan model Christ dalam meningkatkan kematangan kerjaya pelajar pra-universiti, dan akhirnya untuk meneliti implikasi teori dan model ini terhadap kaunseling pendidikan kerjaya. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian perpustakaan yang berasaskan analisis konseptual. Kami mengumpul sumber sekunder dari artikel jurnal dan buku yang berkaitan dengan teori perkembangan kerjaya. Semua data dianalisis menggunakan pendekatan analisis kandungan tematik yang membolehkan kami mengenal pasti tema utama yang muncul dalam kajian yang berkaitan dengan kematangan kerjaya, termasuk konsep kendiri, penerokaan kerjaya, kecekapan kerjaya dan sikap terhadap kerjaya. Dapatan kajian menunjukkan kematangan kerjaya adalah keupayaan individu untuk membuat keputusan kerjaya yang tepat mengenai pilihan kerjaya dan pendidikan mereka. Konsep kematangan ini melibatkan 4 aspek utama. Yang pertama, aspek konsep kendiri. Pelajar memahami siapa mereka, kekuatan, nilai dan aspirasi mereka yang memandu pilihan kerjaya mereka. Seterusnya, penerokaan kerjaya. Pelajar menilai pelbagai laluan kerjaya melalui maklumat, pengalaman dan refleksi diri. Seterusnya ialah aspek kecekapan kerjaya. Pelajar menggunakan maklumat kerjaya secara rasional untuk menimbang pilihan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah aspek sikap terhadap kerjaya. Pelajar membina motivasi, keyakinan dan pandangan yang positif terhadap masa hadapan mereka. Keempat-empat aspek ini sangat penting dalam membantu pelajar membuat keputusan yang matang dan selaras dengan potensi mereka. Seterusnya, kajian ini membincangkan teori perkembangan kerjaya super. Teori ini melihat kerjaya sebagai satu proses sepanjang hayat yang berkait rapat dengan perkembangan konsep kendiri individu. Maksudnya, pilihan kerjaya seseorang tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi berkembang mengikut umur, pengalaman hidup dan peranan yang dilalui oleh seseorang individu. Dalam teori ini, terdapat 5 tahap utama perkembangan kerjaya, iaitu pertumbuhan, penerokaan, pengukuhan, pengekalan dan penurunan. Seperti yang ditunjuk pada Rajah 1, setiap tahap mempunyai tugas perkembangan yang berbeza mengikut peringkat kehidupan.
Dalam konteks pelajar pro-universiti, mereka berada pada tahap penerokaan. Pada tahap ini, pelajar mula melihat ataupun menilai minat, kebolehan, nilai hidup dan pilihan pendidikan yang sesuai dengan diri mereka. Oleh itu, keputusan pendidikan yang dibuat pada peringkat ini bukanlah sesuatu keputusan yang terakhir, tetapi merupakan keputusan permulaan kepada perjalanan kerjaya yang akan terus berkembang. Implikasinya, institusi pendidikan perlu menyediakan sokongan yang tersusun seperti refleksi diri, ujian minat kerjaya, pengalaman praktikal, pendedahan kepada dunia pekerjaan dan bimbingan kaunseling kerjaya. Sokongan seperti ini adalah penting supaya pelajar dapat membuat keputusan yang lebih matang, bukan hanya bersandarkan tekanan keluarga, pengaruh rakan sebaya ataupun pilihan yang popular semata-mata. Model Kreitz menilai kematangan kerjaya melalui dua komponen utama. Yang pertama, kecakapan kerjaya. Kecakapan kerjaya merujuk kepada pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan maklumat kerjaya bagi menilai pilihan pendidikan, pekerjaan dan syarat kelayakan. Komponen kedua adalah sikap terhadap kerjaya. Sikap terhadap kerjaya pula menilai motivasi, minat, keyakinan dan nilai yang mempengaruhi kesediaan pelajar untuk meneroka dan membuat keputusan. Kedua-dua komponen ini saling berinteraksi untuk menghasilkan keputusan kerjaya yang lebih rasional, strategik dan berdaya saing. Sekolah dan institusi pendidikan perlu memperkukuh program kaunseling yang menggabungkan teori perkembangan kerjaya dan penilaian kematangan kerjaya. Aktiviti seperti latihan industri, ujian minat, pendedahan kepada industri dan refleksi terarah sangat penting bagi meningkatkan penerokaan kerjaya pelajar. Selain itu, kajian ini mencadangkan integrasi pendekatan tradisional dan digital dalam pendidikan kerjaya bagi meningkatkan keberkesanan program pendidikan dan bimbingan kerjaya. Walaupun kajian ini memberikan sumbangan yang penting, terdapat beberapa limitasi. Kajian ini bergantung sepenuhnya kepada sumber perpustakaan tanpa pengumpulan data lapangan daripada pelajar pra-universiti itu sendiri. Selain itu, pengaruh faktor sosioekonomi dan latar budaya tidak dihuraikan secara mendalam. Oleh itu, kami mencadangkan kajian lanjutan yang melibatkan pelajar pra-universiti daripada pelbagai konteks dan menguji keberkesanan intervensi berdasarkan teori super dan Kreitz menggunakan ukuran sebelum dan selepas, iaitu kajian eksperimen. Kajian ini juga harus menilai peranan teknologi dan modul digital dalam meningkatkan kematangan kerjaya pelajar pra-universiti. Kesimpulannya, kematangan kerjaya pelajar pra-universiti adalah konstruk yang penting mempengaruhi keputusan pendidikan kerjaya mereka. Teori super menerangkan perkembangan kerjaya sebagai satu proses sepanjang hayat yang berkait dengan konsep kendiri dan pengalaman penerokaan. Manakala model Kreitz memberikan struktur yang jelas bagi menilai kematangan kerjaya melalui dua komponen utama, iaitu kecekapan kerjaya dan sikap terhadap kerjaya. Secara keseluruhan adalah penting untuk memperkukuh program kaunseling, pendedahan pengalaman kerjaya dan integrasi pendekatan tradisional serta digital untuk memastikan pelajar membuat keputusan kerjaya yang lebih matang dan berasaskan potensi diri mereka. Sekian sahaja pembentangan kami. Terima kasih atas perhatian anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.